Rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab kita rahimahullahu ta'ala, dan himpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Tu baca batu, jangan baca bata lah. Hidup cara kita bata lah, boleh jugalah. Tapi yang nak halunya batu lah. Jadi himpunkan olehmu istinja itu. Bila sebut kata istinja, maksud dia kita nak menghilangkan najis pada dubur dan juga kubul. Kita nak cuci kat situ lah. Mudah kita kata nak basuh berak lah. Nak basuh berak dia dan juga kencing ni, tu orang panggil istinja. Jadi hak ni musannaf ni dia nak sebut yang afdal. Yang afdal ketika mana kita beristinja tu, kita nak guna air ke batu, maka dia kata dan himpunkan olehmu istinja itu antara memakai air dan batu. Himpun dua-dua, hak tu yang afdal. Tapi bila kita nak himpun dua-dua ni, nak bagi hasil fazilat himpun tu, mesti kita menggunakan batu dululah. Jangan guna air dulu. Kalau kita guna air, lepas tu batu, dia jadi tak ada faedah guna batu tu. Sebab air dia menghilangkan diri najis dan sifat najis. Itu air. Adapun batu, dia hanya menghilangkan diri najis, tak menghilangkan sifat. Jadi kalau kita guna batu, diri boleh hilang, tetapi sifat najis tu dia tak hilang. Maka kalau kita guna air, hilang dua-dua. Hilang dua-dua, apa faedah lagi guna batu? Tak ada lah. Tapi bila kita guna batu dulu, sifat dia hilang. Sifat pula, diri dia hilang, sifat dia masih ada. Maka kita buat air menghilangkan sifat. Gitu. Jadi kita himpunkan dua-dua tu. Mula bubuh batu dulu, lepas tu guna air. Maka hak ni yang paling afdal. Yang paling afdal macam tu. Tapi kalau kita nak pilih mana-mana satu, pilih air tu lebih elok daripada batu. Sebab air dia menghilangkan diri dan juga sifat. Habis. Lepas tu dia kata apa? Maka jikalau engkau kehendak, jikalau engkau kehendak istinja dengan batu. Kalau kita nak guna batu saja, maksudnya kita tak mau guna air, boleh juga. Cuma sifat tu masih ada lah kadang tu. Tapi tak apa, syarak bagi dimaafkan pada semayang. Jadi kita nak istinja ni dengan batu. Maka hendaklah engkau sapu pada tempat istinja itu. Sapu tu dengan 3 buah batu. Dia buat 3 buah. Kita 3 biji lah. 3 biji batu. Atau boleh juga, atas dekat 3. Atau 1 batu, tetapi tu macam tetapi lah. Dia kitab lama aku tu. Ya tak ada. Yang baca tetap pula. Jadi atau 1 batu, tetapi ada baginya, bagi 1 batu tu 3 penjuru. Boleh. Jadi kita guna 3 biji batu ataupun sebiji batu yang ada 3 penjuru. Jadi maksud yang kata 3 biji batu ataupun sebiji batu 3 penjuru, maksud dia 3 kali sapu. Nak tu.
Nah, 3 kali sapu. Ni paling kurang. Nah, paling kurang. Tak boleh kurang pada tu. Jadi kita kok mana pun tang sapu dia kena 3 kali. Sama ada kita ambil 3 biji batu untuk sapu, nah jadi 3 kali, ataupun sebiji batu yang mana dia ada penjuru lain-lain. Nah, dia ada 3 penjuru ataupun lebih lah. Kalau ada 2 penjuru saja tak cukup lah. Dia sebab nak 3 kali sapu. Nah, jadi kita ambil sebiji batu yang ada 3 penjuru, kita sapu 3 kali. Jadi nak habaq kat sini, nak habaq kata kena 3 kali sapu. Tak boleh kurang daripada 3. Kalau kita dah sapu dah 3, tak menghilangkan ain najis, diri najis masih ada, maka tambah sampai hilang. Nah, kita tambah sebiji jadi 4 biji batu. Nah, tambah sebiji 4 biji batu, hilang ain najis, maka sunat kita ganjilkan pula. Tambah sebiji lagi, 4 dia tak ganjil, 4 genap. Dia tambah lagi sebiji jadi 5. Macam itulah seterusnya. Nah, kita buat 6 biji batu baru hilang ain najis. 6 biji batu hilang ain najis. Nah, kalau ikut cukup lah tu, dah hilang ain najis. Tapi sunat kita tambah sebiji lagi untuk ganjilkan bilangan tu. Jadi 7 biji. Lepas tu ambil batu tu buat biji seremban pula lah. Main lah. Bekas istinja. Batu istinja. Jadi tak apalah, cuma nak abang kata dia kok mana pun 3 kali sapu. Kalau kita sapu sekali, kita pakai sebiji ya, ataupun pakai satu penjuru, dah hilang dah air najis. Tak ada dah air najis tu. Lepas tu nak kena tambah lagi, kan bagi cukup 3? Ya, kok mana pun kena cukup 3. Nah, walaupun dengan sekali tu dah hilang air najis. Nah, jadi kok mana pun kena bagi cukup 3. Habis hang tu. Lagi dia kata lagi, dan hendaklah batu istinja itu suci. Tu dia sambung suci dengan lagi tu. Nah, kita ni kena jaga tu. Nah, jadi hendaklah batu istinja itu, batu yang digunakan untuk istinja tu suci. Nah, suci. Suci dengan makna bukan najis satu, dan bukan mutanajis. Dia mesti suci. Nah, dia bukan najis, diri najis kita ambil buat istinja tu tak boleh. Tai kering. Nah, ada zaman Nabi dulu, Nabi suruhlah seorang sahabat ni pergi ambil batu lah, abang nak istinja tu. Dia ambil 2 biji batu, satu lagi tai kering. Nampak irah-irah macam batu lah, tapi hak tu tai kering. Maka Nabi kata hak ni tak boleh lah. Nah, tak boleh. Jadi najis tak boleh. Dan mutanajis, batu yang kena najis pun tak boleh. Nah, batu kena najis pun tak boleh. Jadi dia syarat dia nak istinja tu, batu tu syarat dia mesti suci, lagi kesat. Nah, dia kena kesat. Maksudnya dia tak boleh lincin. Nah, kesat ni dia kena kesat, dia tak boleh benda hak lincin. Kita guna buluh hak lincin tak boleh. Botol kaca tu tak boleh. Nah, dia lincin. Bila dia lincin, dia tak menanggalkan diri najis. Jadi kita kok mana pun kena ambil hak kesat. Pakai botol kicap kah tu tak boleh. Nah, tak boleh. Dia tak kesat. Sekira-kira menghilangkan rupa najis itu. Rupa dengan mana? Diri. Nah, rupa kat sini dengan mana? Diri najis. Nah, sekira-kira
menghilangkan rupa najis itu. Nah, rupa dengan diri najis lah. Dia boleh hilang diri najis itu. Demikian lagi engkau sapu zakarmu 3 kali dengan 3 batu, atau 3 tempat 1 batu. 3 tempat ataupun kita kata 3 bucuk 1 batu. Nah, jadi 1 batu boleh sapu 3 tempat, nak pun boleh, ataupun 3 biji batu kita sapu 3 kali itu dengan 3 biji batu. Betul. Nah, sapu zakar macam tu. Nah, ni masalah kencing lah. Masalah berak pun sama lah. Nah, kita sapu dengan 3 biji batu ataupun 3 tempat pada batu. Maka jikalau tiada suci dengan 3 kali itu, kalau tak suci 3 kali itu, engkau lebihi akan dia. Nah, engkau lebihi akan dia, akan sapu tu mana 5 kali. Nah, buat tambah jadi 5 atau 7 kali. Nah, ataupun kita buat sampai 7 kali hingga suci. Nah, sampai suci. Macam tu lah dia habaq ni hak ganjil siap-siap. Kalaulah dia suci dekat hak genap, tambah bagi jadi ganjil bilangan tu, hak tu hukum dia sunat. Nah, sunat. Lepas tu dia kata apa? Dan jangan engkau istinja dengan tangan kananmu. Nah, jangan engkau istinja dengan tangan kanan ni, dengan menggunakan tangan kananmu. Nah, lepas tu melainkan dengan tangan kiri. Nah, melainkan ni hendak engkau istinja tu dengan tangan kiri. Jadi kita nak pegang batu ke apakah, gunakan tangan kiri. Samalah kalau kita basuh ngayak pun. Nah, jangan guna tangan kanan. Kecuali tangan kiri ni dah tak ada function dah. Dia stroke belah kiri. Jarang-jarang orang stroke belah kanan. Jadi dia stroke belah kiri. Jadi kiri ni memang tak ada fungsi dah lah. Nak bergerak tak boleh. Ada tangan kanan, tak apalah. Nak guna tangan kanan nak buat macam mana? Kan guna tangan orang, ada orang nak mau. Nah, jadi orang kata kalau dah tak function tangan kiri, hak tu kena kanan lah. Tapi nak buat istinja ni kita basuh guna tangan kiri. Tangan kiri elok, guna tangan kiri. Jangan guna tangan kanan. Nah, dia kekuatan tangan kiri, dia cepat menghilangkan bau najis. Nah, cepat. Tu kehebatan yang Tuhan buat dekat tangan kiri. Dia tak sama dengan tangan kanan. Nah, acik kita basuh dua-dua tangan tengok. Pakai dua-dua basuh dulu. Lepas tu kita biar tengok. Bau tengok. Hak mana hak tahan lama dia punya bau tu. Nah, dia kanan tahan lama lah. Kiri dia cepat hilang bau. Dan cepat hilang bau. Lepas tu guna tangan kiri. Adapun kelebihan tangan kanan, dia cepat membasikan makanan. Tu tangan kanan. Nah, kalau kita pegang makanan tak pakai benda apa sarung ke apa ke, kita pegang terus dengan tangan kanan tu, makanan tu dia cepat basi. Cepat basi. Sebab tu elok kita makan terus dengan tangan, jangan makan macam tu. Sebab dia cepat membasikan makanan dalam perut kita, dengan makna dia akan cepat menghadamkan makanan dalam perut kita. Nah, jadi bila kita sentuh dengan tangan kanan, sebab tu disuruh makan dengan tangan kanan. Nak makan dengan tangan kanan, adapun basuh najis dengan tangan kiri. Jadi itu kelebihan-kelebihan yang Tuhan bagilah. Cuma kadang kita tak nampak. Kalau tak buat kajian, tak nampak lah. Nah, kalau Tuhan tak buka tu, tak nampak juga. Jadi kadang nak ada rahsia-rahsia di sebalik syariat tu, bukan semua orang nampak. Cuma kalau kita ikut syariat, confirm dah selamat. Lagi dia kata lagi, dan engkau baca pada ketika selesai. Ni selepas dah selesai dah daripada istinja itu.
di luar tandas. Di itu takluk baca. Baca tu di luar tandas lah, luar jamban tu. Yang baca dalam jamban, ni baru selesai, sama-sama selesai saja basuh dalam jamban semua, tak dan keluar jamban baca dah doa ni. Itu makruh, makruh. Jadi kita baca dah selesai semua, lepas tu dah keluar dah daripada jamban. Nak baca mana? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi wa hassin farji minal fawahishi. Kat itulah. Dia tak tutup kurungan. Wa hassin farji minal fawahishi. Allahumma. Kat sini dia tak dia tak terjemah. Cuma kita terjemah secara mudah-mudah lah. Allahumma, ya Allah, tahhir, hendak menyuci olehmu, qalbi, akan hatiku. Menyuci mana tu? Minan nifaqi, daripada penyakit nifaq. Penyakit nifaq ni penyakit menzahirkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ni orang panggil penyakit nifaq. Zahir Islam dalam kufur. Orang yang ada penyakit ni nama dia munafik. Munafik. Itu nifaq. Jadi minta Allah Ta'ala sucikan hati kita daripada penyakit nifaq. Wa hassin, dan hendak pelihara olehmu farji, akan kemaluan aku. Ni farat pada lughah. Farat pada lughah dengan makna lubang. Jadi dia pakai dua-dua belah lah. Laki pun sama, perempuan pun sama. Dia tak payah ubah. Kalau laki kena farji, tak boleh kata farji lah. Farat ni perempuan, lelaki ni zakar, kena kata zakari lah. Tak payah. Hak ni farat pada lughah dengan makna lubangnya. Bukan hak khusus untuk perempuan, tak. Jadi laki pun masuk dalam ni. Jadi kita tak payah ubah. Orang lelaki ni wa hassin farji minal fawahish. Hendak pelihara olehmu farji, akan farat aku ni, kemaluan aku ni, minal fawahish, daripada segala yang keji. Di antaranya zina lah. Zina tu benda yang keji yang dilakukan dengan kemaluan. Jadi minta Allah Ta'ala jaga. Zina, liwat, tu habislah. Itu semua orang panggil fawahish yang berlaku dengan kemaluan. Dan hendaklah engkau gosokkan tanganmu bila kemudian daripada selesai istinja itu. Gosok-gosok ke bumi. Ke bumi ni ke tanah. Ni zaman dulu lah. Zaman dulu dia sabun payah cari apa semua. Lepas selesai istinja, gosok kat tanah. Itu cara dia. Adapun zaman kita ni ada sabun. Jadi bila ada sabun, kita gosok dekat sabun lah. Kita ambil sabun sebagai ganti. Lepas daripada selesai istinja, basuh cuci tangan pula dengan sabun. Betul. Atau kepada suatu ataupun kepada suatu yang lain daripada bumi, apa-apalah. Kain tempat mana yang kita boleh gosok lah. Kemudian maka basuh akan dia. Kemudian ni selepas gosok tu, basuh akan dia, akan tangan. Habis selesai adab bagi adab bagi apa ni? Qada hajat. Adab bagi qada hajat. Jadi bila orang bangkit daripada tidur, kadang tu dia nak qada hajat, nak berak, nak kencing selepas bangun tidur, tu adab-adab dia. Hak tu adab-adab dia. Ni masuk pula faslun fi adabil wudu'i. Hak ni bila dah selesai qada hajat, kita nak buat apa lagi? Wudu lah. Kita nak wudu, kita nak pergi masjid, mayang subuh apa semua ni. Jangan lupa dia masih lagi
Baru lepas maghrib tidur. Kita duk bincang ni lepas maghrib tidur, nak qada hajat, lepas tu nak berwuduk. Nanti dia akan ceritalah jalan di masjid, nak semayang di masjid, nak kena semayang apa dulu, apa semua dia akan atok lah. Nah, jadual tu dia akan atok bagi. Kalau boleh ikut hak ni Tok Wali dah lah. Namanya dah ni. Tok Wali lah. Ikut elok-elok jadual dia. Mangkit waktu mana, lepas tu apa benda nak buat dulu. Ambil wuduk. Jadi tengok dia kata, ini suatu fasal pada menyatakan adab mengambil air semayang. Wuduk maksudnya mengambil air semayang. Wuduk, kalau kita baca wuduk, dia mengambil air semayang tu lah. Kalau kita baca wuduk. Tapi bila kita baca dengan waduk, waduk hak tu dia kena kepada diri air yang diambil wuduk. Diri air yang dibuat wuduk nama dia waduk. Waduk. Jadi wuduk ni di sisi syarak iaitulah ismun li ghasli a'dha'in makhsusatin biniyatin makhsusatin. Ismun nama li ghasli a'dha'in, nama bagi basuh akan segala anggota makhsusatin yang tertentu. Bukan semua anggota. Dia ada anggota yang tertentu untuk wuduk. Tu kita maklumlah, masyhur. Lepas tu biniyatin makhsusatin, dengan niat yang tertentu. Dia ada niat-niat dia. Nanti kita akan tengoklah niat wuduk, basuh anggota, mana anggota wuduk, tu kita maklum. Cuma kat sini dia ada tambah lagi benda-benda sunat. Ketika mana kita berwuduk, kita boleh tengoklah. Jadi tengok dia kata apa? Maka apabila selesai daripada istinja. Tengok. Kita dah selesai dah istinja tadi, dah selesai dah. Maka jangan ditinggalkan bersugi. Itu baca tinggalnya, baca tanggal. Jangan ditinggalkan bersugi ataupun kita kata bersiwak. Bersugi, bersiwak. Siwak dia sebut orang dengan siwak tu ambil dekat sempena nama kayu tu, kayu siwak. Jangan tinggalkan bersugi. Kita nak bersugi dengan kayu sugi kan, ataupun menggunakan berus gigi kan, ikutlah tu. Kalau orang tua-tua hak jenis boleh buang gigi tu, dia pakai berus sabuk pun pakai tu. Kalau jenis macam tu, ingat dulu tu. Tok Wan macam tu lah. Dia buang gigi tak luar tu, dia bubuh berus sabuk dia. Tapi tak apalah. Abang kata jangan tinggal bersugi. Jangan tinggal bersugi. Cuma sugi yang paling afdal kayu siwak tu lah. Kayu siwak tu. Hak tu alat yang paling afdal untuk bersugi. Lepas kayu siwak tu, kayu lain. Kayu pokok, tu dia ada turutan pokok tu. Pokok zaitun ke pokok tin, tu kena tengok. Cuma dia kayu-kayu juga. Jenis kayu-kayu ni. Habis kayu baru nak pindah pergi dekat lain daripada kayu. Bergigi ke apa, baru nak pindah ke itu. Tapi yang paling afdal kayu siwak tu lah. Kawan pedik RM2 kayu siwak tu. Tu yang afdal. Belilah bagi ada spare buat gigi habis pakai tu. Habis dia ada waktu zaman Sayyidina Umar tu. Depa pergi perang berapa hari dah tak menang-menang ni. Nak perang ni berapa hari dah musuh tak tumbang-tumbang. Puak-puak sahabat duk fikir, sunnah apa yang kita tinggal ni sampai tak menang-menang perang ni. Tak menang-menang lagi ni. Musuh pun tak tumbang-tumbang. Fikir. Sugi kita tak buat. Sugi tak buat. Depa tebang pokok sugi tu. Kebetulan ada pokok siwak tu. Depa tebang pokok, ambil anting, pakat bersugi.
Musuh tengok kok jauh. Tengok, oi, buat Islam makan kayu pula lah. Nak kayu pun makan, mak kita pergi dekat mampus kita. Lari terus buat nak lari terus nak tengok main. Nah tu tengok. Nah tu ceritalah, ada cerita bersugi. Terbang mak. Ni pokok durian lah. Terbang mak. Lagi dia kata lagi, kerana sabda Nabi, pasal apa jangan tinggal tu bersugi tu? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata as-siwaku. Tu kena jaga baris tu. As-siwaku madharatun. Macam itu. Madharatun lil fami wa mardhatun lirabbi wa muhiddatun. Tu jaga elok baris tu. Hak mana tak betul kita orang betul. Wa muhiddatun lil basari. Artinya, arti sabda Nabi, bersiwak itu, bermula bersiwak itu. Jadi hak ni hadis Nabi nak cerita kelebihan bersiwak. As-siwak dengan makna perbuatan bersugi, bukan dengan makna kayu sugi. Siwak dia pakai dua tu. Siwak tu dia boleh pakai dua. Dia boleh pakai dengan makna kayu sugi, dia boleh pakai dengan makna bersugi. Yang nak bersugi, sebab tu musannaf dia terjemah bersugi itu menyucikan bagi mulut. Dia menyucikan bagi mulut, lagi meredakan bagi Tuhan. Tengok. Dengan sugi tu Tuhan reda. Tuhan reda. Ni kita nak apa lagi? Tuhan reda terus sugi ni. Jadi jangan tinggal bersugi. Kalau bergigi ikut kita payah juga. Tiap-tiap kali nak wuduk kita nak ambil ubat gigi, bergigi makan modal juga dengan ubat gigi ni. Sebab tu spare kayu sugilah. Sunat kita mazhab Syafi'i, tiap-tiap kali nak wuduk tu sunat bersugi. Sekali nak semayang sunat bersugi lagi. Tu mazhab Syafi'i. Sekali kita bincang ni. Tapi bila kita nak pakai bergigi, dia payah cerita lah kan. Kat orang nak mayang dia buat pula ubat gigi, bergigi, nak ambil ayat kumuk, panjang cerita. Jadi kita space kayu sugi. Jadi dia lebih dia, satu dia menyucikan mulut, lepas tu dapat redha Tuhan pula, dan menerangkan bagi mata. Mata pun boleh cerah. Cerah mata kita dengan bersugi tu. Ni kelebihan bersugi. Di antara kelebihan dia lagi, iaitulah dia memudahkan mati. Memudahkan mati. Kan lagi tak sugi terus. Lagi mati lagi dia tak. Orang kadang sakit mati ni teruk. Teruk sakit hujung-hujung nyawa tu teruk. Roh payah nak keluar. Jadi cara mudah dia, satu cara dia sugi. Sugi dia memudahkan. Keluar roh tu mudah. Bukan nak bagi mati cuma tak mau bagi sakit sangat hujung-hujung dekat nak mati. Nak mati semua nak kena mati. Cuma teruk dengan tak teruk yang hujung tu. Jadi kita nak cari kalau boleh hak tak teruk sangatlah. Jadi cara dia bersugi. Bersugi. Mata pun cerah. Tengok. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatun tu wow tak mau tu. Buat lam alif. Salatun bisiwakin afdalu min sab'ina salatan bila siwakin. Itu. Artinya satu sembahyang dengan bersiwak ni, bersugi itu terafdal daripada 70 sembahyang dengan tiada bersugi. Tengok, tu lebih orang sembahyang dengan bersugi. Sebab tu kita dalam mazhab Syafi'i, sebelum sembahyang pun sunat bersiwak, sunat bersugi. Dia adalah tempat-tempat tak sunat bersugi itu, saya kira contoh ni. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Artinya, jikalau tiada bahawa kesukaran, jikalau tiada bahawa kesukaran ini jadi susah, kalaulah tak jadi susah atas umatku, nescaya ku suruh akan mereka itu umat tu dengan bersiwak. Jadi suruh kat sini yakni akan sebagai suruh wajib. Tu maksudnya. Kalau tak jadi susah, aku nak wajibkan siwak. Tapi dah memandangkan nampak macam susah je lah. Maka siwak tu tak wajib, hukum dia sunat. Gitu. Tidak, kalau tak jadi susah apa, aku nak pewajibkan. Gitulah. Jadi kita kena takdir kusuruh ni, kesuruh akan sebagai suruhan yang wajib akan mereka itu umat. Suruh tu dengan bersiwak pada tiap-tiap sembahyang, tiap-tiap kali sembahyang. Jadi dalam mazhab kita Syafi'i, bersugi tiap-tiap kali hendak sembahyang tu sunat. Walaupun sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih. Dah habis dah 2 rakaat, lagi nak tarawih pula. Kelak-kelak sugi. Lagi yang habis selesai 2 rakaat, lagi bangkit buat lagi 2, sugi pula. Walaupun tarawih duk bolang-bolang tu, dah kerja bolang sugi tu. Jadi tiap-tiap kali nak semayang sunat dalam mazhab Syafi'i, sunat bersugi. Adapun dalam mazhab Hanafi, dia sunat tu pada ketika nak wuduk ya. Waktu nak ambil wuduk lah. Waktu nak semayang tak payah. Tu mazhab Hanafi. Mazhab kita tak dua-dua. Tu Nabi kata kulli salatin, tiap-tiap kali semayang, tiap-tiap semayang tu macam mana? Mazhab Hanafi kata kulli salatin, hak tu dia ada hazaf, dia ada buang. Kulli salatin dengan mana? Kulli wudu'i salatin, tiap-tiap wuduk bagi semayang. Jadi ada hazaf iaitu ada buang kat situ. Depa takwil macam tu mazhab Hanafi. Sebab tu depa untuk semayang tak ada sunat tu, untuk bersugi tu tak ada. Yang ada hanya ketika berwuduk. Jadi ketika berwuduk dalam mazhab Hanafi sunat depa bersugi. Tapi mazhab kita Syafi'i waktu wuduk sunat bersugilah. Selagi mai semayang pun sunat sugi. Sunat sugi. Gitu. Jadi sebab tu Nabi kata kulli salatin, tiap-tiap semayang. Tetapi jangan bersiwak pada ketika puasa. Jangan bersiwak, jangan bersugi pada ketika puasa. Puasa tu bila? Kemudian ni selepas daripada gelincir matahari. Gelincir matahari masuk waktu zuhur. Dah masuk zuhur dah, jangan, hak ni makruh, makruh. Sebab apa? Kerana yang demikian itu bersiwak pada ketika puasa, kemudian daripada gelincir matahari, hak tu makruh, makruh. Sebab apa? Sebab puasa ni bila masuk waktu zuhur, orang yang berpuasa bau mulut dia akan berubah. Sebab tu ada dalam hadis Nabi kata apa? La khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil miskin. Bau mulut, perubahan bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Jadi ulama buat kajian, perubahan bau mulut ni dia mula waktu zuhur. Sebelum tu tak apa, sebelum tu tak ubah lagi. Sebelum zuhur dia biasa lagi. Standard lagi lah bau mulut tu. Tapi bila masuk zuhur lagi, dia mula berubah dia punya bau mulut. Maka hak tu, perubahan bau mulut tu, hak tu tanda ibadah bagi orang yang puasa. Tanda ibadah dia. Maka kaedah kata menghilangkan tanda ibadah, hak ni hukum dia makruh. Makruh. Sebab tu jadi makruh. Ni jumhur dalam mazhab kita Syafi'i. Kebanyakan ulama dalam mazhab Syafi'i berpendapat kata
makruh kita bersuci. Tapi bila? Selepas Zuhur. Sebelum Zuhur tak apa. Nah, pukul 12 dah bersuci, tak apa, tak ada masalah apa. Nah, tak makruh. Tapi lepas Zuhur jangan bersuci. Walaupun kita nak semayang. Kita dah nak mayang apa? Kita nak semayang Zuhur ataupun kita nak semayang asar. Jadi nak semayang asar, waktu tu kita puasa. Sunat bersuci, Nabi kata sunat bersuci tiap-tiap kali nak semayang. Okey. Satu. Tetapi masalah dia makruh ketika mana selepas daripada Zuhur bagi orang yang berpuasa, makruh. Jadi kita nak dahulukan hak mana? Dahulukan yang makruh tu. Jangan bersuci. Jangan bersuci lagi. Jangan ambil hak sunat tu, ambil hak makruh tu. Jangan bersiwak. Tu. Tempat tu, hak tu makruh kita bersiwak. Jadi tempat bersuci ni banyaklah. Sebelum daripada baca Quran. Kita nak baca Quran ni, sunat kita bersuci dulu. Lepas tu bangun pagi. Ketika berubahnya bau mulut ni jadi busuk, waktu tu sunat bersuci. Lepas tu ketika nak tidur, nak tidur sunat bersuci. Lepas tu waktu nak bersama dengan pasangan pun sunat bersuci. Dia ada sebut dalam kitab-kitab yang besar, dia kata apa? Suci ni dia memudahkan kita sebut la ilaha illallah, dia mudah. Nak mati pun mudah sebut la ilaha illallah. Waktu jangan tinggal lah bab suci ni. Habis hang tu. Ni seminggu tak berus gigi, seminggu. Sembang kat kedai kopi rancak nak apa? Padahal gigi baharan tak berus. Ni tak boleh nyembang dia. Habis hang tu. Dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi padahal menghadap kiblat. Jadi tentulah ni nak mula wuduk ni. Nak mula wuduk, sebelum wuduk tu sugi dulu. Sugi dulu. Lepas tu dia suruh piduk tempat tinggi lah. Nak mula wuduk. Habis hang tu, dan kemudian daripada itu maka engkau duduk pada tempat yang tinggi. Wallah.